Awalnya, Mara mengubah syarat dengan tiba-tiba. Merepek apa ni YB? Konon Han nak kata Mara abaikan kebajikan Bumi Putra. Jangan duk buat spekulasi yang tak berasas YB. Boleh jadi fitnah. Taraf MP Parlimen sepatutnya study dulu sebelum nak buat tuduhan. Biar betul level YB macam ni. YB, takkan Han tak tahu? Han tak baca ke? Pengerusi Mara dah bagi respon kot. Keputusan pihak pengurusan untuk kaji semula syarat tajaan ni ditangguhkan sementara. Aku yang bukan YB, bukan MP Parlimen pun aku tahu. Bukan abaikan, malah tengah kaji untuk bantu lebih ramai pelajar Bumi Putra. Fakta yang sebenar YB, 1.95 juta pelajar terima manfaat daripada Mara dari tajaan untuk sambung belajar dalam dan luar negara. Aku tengok Mara ni tetap komited bantu anak bangsa. Dari 89,573 pelajar pada tahun 2023 ke 108,702 pada tahun 2024. Ni zaman kerajaan Madani YB. Pengurusi Mara sendiri pun aktif turun padang untuk pastikan kebajikan pelajar terjaga. Hampa ni tak percaya ke? Institut Pengajian Mara tempat pelajar Bumi Putra mendapat pendidikan berkualiti. Graduan pun makin berkualiti. Kebolehpasaran graduan Institut Pengajian Mara ni meningkat 96% pada tahun 2024. Lebih ramai graduan dapat kerja YB. Selain tu, Mara juga memperkenalkan pelbagai program untuk tingkatkan kualiti. Bukan sekadar duk taja je, tapi untuk pastikan mereka ni siap hadapi dunia kerjaya. Kita ni YB patut puji tindakan pengurusi Mara yang tegas menjaga kebajikan semua.